Sebenarnya maksud dia orang hak silap cari tok guru ataupun aliran. Dia nak kenal Allah, nak dekat dengan Allah, nak jadi orang baik. Tapi silap pilih tok guru ataupun tempat pengajian. Kata sini menerusi keinginan mengenali Allah. Sedangkan keinginan untuk kenal Allah terbaik. Dia pilih tok guru ataupun tempat yang nampak secara zahirnya amal zikir untuk dekat kepada Allah, sucikan diri jadi lebih baik. Tapi dalam tu dia selit hak ada kepentingan dia nak pergunakan murid dia, hak lain pula tujuan sebenarnya. Dia manusia. Dia pun pernah jumpa banyak juga hak gini ni. Tapi anak murid dia anggap dia tu wali. Sebab dia boleh ada ilmu-ilmu yang halal jin lebih kurang. Dia boleh berhubung dengan jin. Yang murid dia anggap tu wali. Sehingga hak dia buat tu berlawan dengan agama pun. Maka kita nak kena dekat dengan Allah. Duduk masjid dengan ustaz-ustaz tu mengajar macam hadis baca Quran. Kita buat amal hak kita faham tu. Jalan dah. Walaupun kita tak ada tu guru amal zikir tertentu. Kita pun zikir dah lepas sembahyang tu apa juga. Apalah nak cari tu guru mana. Rumah mengaji masjid ke surau ke. Duduk tempat mengaji secara khusus ke. Kalau niat kita betul, cara betul. Jangan letak hak ni jah betul, hak lain salah.